Nanti. Tengok mana? 1, 2, 3, tap. Tak, dah. Okay, macam tu je. 1, 2, 3, tap. Dah. Awak ada rasa apa-apa tak? Cikgu rasa apa? Sekali. 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 Saya yang rasa lain macam sekarang ni. Okey, bandang penonton, bandang semua. Okey. Sebentar lagi anda berdua akan tutup mata. Okey? Sebentar lagi anda berdua akan tutup mata. Semasa anda tutup mata, saya akan cuik, saya akan sentuh. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Okey? Sama besar. Okey. Jika rasa sentuhan, jangan buka mata. Kalau rasa sentuhan, jangan buka mata, jangan bergerak lah. Just diam, relax. Fokus betul-betul sentuhan tu. Ingat betul-betul. Boleh? Saya akan tanya beberapa soalan. Dengar je soalan saya. Boleh? You ready? Musik. 3. Nanti dulu. Kita bagi play music dulu. Okey. Yang tadi betul? Yang ketiga tadi. Betul. Terus. Lepas seperti ini. Okey. Tutup mata. Tutup mata. Walau apa pun yang berlaku, jangan buka mata. Okey? Jangan buka mata, tutup mata. Ingat sentuhan tu, fokus sentuhan tu, rasa betul-betul. Ingat, rasa sentuhan jangan bergerak. Relax, fokus betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan saksi. Siapa rasa sentuhan tadi, angkat tangan kanan. Turun tangan. Relax, jangan buka mata. Soalan saya yang kedua. Dengar betul-betul soalan saya yang kedua. Dengan menggunakan tangan kanan, tunjuk dengan jari berapa kali anda rasa sentuhan tadi. Berapa kali? Turun tangan. Last. Soalan yang terakhir, dengar betul-betul. Dengar betul-betul soalan saya yang terakhir. Dengan menggunakan tangan kanan, dengan menggunakan tangan kanan, cuba tunjuk di mana anda rasa sentuhan tadi. Okay. Buka mata. Tepuk tangan. Terbaik. Okey, jom kita tanya. Zafran, rasa sentuhan tadi tak? Rasa. Cikgu apa tadi? Cikgu Irwan. Rasa tak sentuhan tadi? Rasa. Betul? Apa yang berlaku tadi adalah saya tak sentuh cikgu langsung. Saya sentuh dia, tapi cikgu rasa. Betul tak adik-adik? Saya sentuh dia, betul. Saya sentuh dia, cikgu rasa. Pernah dengar tak peribahasa? Cubit peha kanan, peha kiri terasa. That's the experiment. Saya sentuh dia, cikgu rasa. It's called mind magic. Dia dah control dan connectkan minda anda berdua. Ini bermaksud, okey, ini bermaksud lepas ni, balik ni, jika cikgu rasa sentuhan, someone sentuh dia. Kawan-kawan, jangan pukul dia Saya dapat dari sembahyang Jumaat nanti
cikgu dekat semayang. Hei, siapa cuit aku ni? Okey, berbahaya. Jadi, soalan yang terakhir. Cikgu, nak stay ke ataupun nak putuskan rantaian tu? Putus. Putus! Nampak berfikir panjang. Teruskan, sebab ini adalah untuk orang kata just for entertainment purposes only. Okey, kita untuk berhibur saja. Okey, so kita akan putuskan dia. 1, 2, 3. Disconnected. Rasa apa-apa tak sekarang? Ngantuk je. Okey, jom. Kita cuba, tapi kali ni buka mata. Rasa tak sentuhan sekarang? Rasa tak? Tak rasa kan? Cikgu rasa tak sentuhan sekarang? Tak rasa, kita dah putuskan. Jom kita tepuk tangan untuk mereka.